Okey, Ustaz guna mikrofon sekejap lah. Sekejap lagi baca nanti. Ambil mikrofon Ustaz. Ustaz tak guna mikrofon lah. Ustaz tukar pakai piah lain hari ni. Sebab dia piah dia lama Ustaz beli dalam 2 tahun dah. Kita silap besar dulu kan. Biarlah tukar-tukar. Lain kita buat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Siapkan, siapkan cek, siapkan patuh bagi kepada Tuhan asal. Baik, alhamdulillah, mari kita buka majlis kita dengan buku kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tawakkal 'ala Allah. Allahumma shrah lana sadrana wa hasna akhlaqana wa yassir lana umurana wa hikmatan min sadrina wa yassir wa ta'assir. اللهم افتح علينا فتوح العارفين والحمد لله رب العالمين. Baik, sekarang ini jam pukul 10.40 dan kita dah mula kelas kita awal 1 jam. Kita masuk aktiviti pertama tadi, aktiviti fokus untuk mempermudahkan ingatan fokus kita untuk kita mengaji taranum ni, untuk memudahkan fokus kita dengan kita menghafaz satu ayat Al-Quran, ayat 6, ayat ke-6 surah Al-Baqarah, sehingga kita ulang sehingga 30 kali, dan kita mula menulis tanpa melihat ayat ke-6 tadi, dan sesi akhir sekali kita cek pula, menyebabkan ingatan kita bertambah jelas dan kita boleh ingat, bukan sekadar ingat, kita bukan sekadar baca, kita boleh menulis dengan bentuk balik. Alhamdulillah, dan kita masuk sesi pertama, dan bila kita masuk sesi kedua ni, dia membantu ingatan kita. Sama-sama itu Ustaz bagi rehat lah seminit. Sorry, kerana kita dah tak fokus tadi, Ustaz bagi rehat seminit. Bolehlah nak minum air ke, nak minum air dari ke, ambil lah air masak apa semua, boleh sekejap lah. Masuk minum air. Kalau rasa ngantuk, memang masuk, cikgu sediakan satu coklat, coklat cici minta dia kan. Okey, baik. Jangan bagi hilang kata tadi, itu sebagai ingatan kenangan kita untuk 2006. Kita baru mula aktiviti baru 2006 ni, haraplah boleh memberi kesan yang baik kepada kita 2006. 2027 kita masuk cerita lain pula. Jadi kelas kita ni, Ustaz nak bagi tahu, kita kena ada pakaian kelas kita. Pakaian kelas kita. Setiap kali masuk kelas kita mesti pakai tudung warna tu, mesti pakai baju warna tu, uniform kelas kita. Untuk 2026 ni bicam boleh kan kelas kita ni. Kalau pakai kopiah warna gapo, garis warna, pakai dia selarah belaka, baju warna gapo selarah belaka. Maknanya kelas kita ni ada baju uniform. Okey, kelas Al-Quran kita ni 2009 ni cikgu web bincang apa moto kelas kita, nama kelas kita ni, kelas Al-Quran kita ni, nama kelas, moto, misi dan misi, apa perancangan 2009 yang kita nak buat selain pada kelas aktiviti. Dan Ustaz nak 2009 ni aktiviti kita ni, kita masukkan aktiviti fokus kita, tambah satu pakaian kita, jaga pakaian kita. Kalau boleh untuk sesi nebula yang kedua, masuk bulan 7 ni, kita dah masuk bulan 7 ni, kita boleh pakai, dah boleh mula pakai, kita dah boleh pakai satu tudung untuk kelas kita. Setiap kelas kita, kali kelas kita tu pakai tudung.
Nanti satu masa nanti Ustaz akan mengajar pakai kopiah juga. Cuma Ustaz akan saut kok lah. Ustaz akan pakai saut kok. Ustaz bawa pada baju Melayu kan. Untuk memberi nampak. Masuk. Assalamualaikum. Masuk. Al-Quran bawa dah. Okey. Salah dengan okay. Hari ni mikrofon kita ada jadi Ustaz akan guna sekejap. Dan setiap kali baca ambil mikrofon Ustaz ni. Sebab tadi cikgu tadi telah buat tadi tu berkelip muncul tidak sambar panggil cikgu tadi. Alhamdulillah Allah Ta'ala jaga. Hati-hatilah. Tak apalah. Semoga dipermudahkan urusan. Okey. Selesai sesi pertama tadi kita 11.30 10 lebih tadi 10.40 kita dah masuk sesi pertama. Hafalan sehingga 30 kali surah Al-Baqarah ayat ke-6 satu ayat saja, dan kita dah mula menulis tadi tu tanpa melihat, dan kita cek balik apa semua dah ambil masa 1 jam. Jadi minggu depan kalau nak boleh mari awal lagi, kalau mula nak start awal, mari awal sikit lagi untuk terus duduk sini hafal dulu, menulis dan juga semualah kita menggunakan. Minggu depan ayat 7. Ustaz beritahu awak ayat 7. Kita berhanya. Boleh mula hafal-hafal di sini lah. Okey. Dan kita dah mula dah Fatihah tadi, dan kita dah mula baca doa. Selesai di situ. Okey, Ustaz kita tengok surah mana tadi. Kita baca surah yang baru dulu. Muka surat berapa surah yang baru? Muka surat 236. Cuma coba ni. Betul kan Quran ni Ustaz ambil ni? Betul kan? Ayat 51. Ayat 51 lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم. Harakat pertama orang baik. ولقد آتينا Subur satu dua pula. ولقد آتينا إبراهيم رشده. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Satu program. Itu harakat pertama. Hari ini kita masuk, cuba masuk ini ya, harakat kedua. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Itu yang perlu. Ini kita ambil sikit. Kita ambil ketak dulu. إذ قال لأبيه. Satu orang mula. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل marilah ayat mana-mana pun harakat kedua hujung dia, harta hujung tu ke atas. إذ قال لأبيه وقومه ما. Satu orang mula. إذ قال لأبيه وقومه ما. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي. Satu orang mula. إذ قال لأبيه وقومه التي أنتم لها عاكفون. التي أنتم لها عاكفون. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه
terus harakat kedua. Tak boleh. Sebab rosak di kepala. Sorry dah. Hari ini kita fokus untuk harakat dua. Lepas pada ni kita akan masuk taranum yang lama. Ada kita sekali. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat mikrofon dengan mulut dia tak masuk. Iz qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi tamasil. Ambil ayat harakat pertama dulu. Nampak janggal sebab kita tak start awal. Walaqad ataina tu. Ambil itu dulu, lepas tu fokus hari ni harakat dua. Terus. Walaqad ataina Ibrahim rusydahu. Depan. Ambil nafas tak apa, sambung. Ulas sekali lagi. Walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa ambil nafas. Sambung nafas. qablu wa kunna bihi ada pasal itu. Okey, masuk harakat dua. Hari ni kita fokus harakat dua ni. أبيه وقومه إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها Itu masuk lagu Hijaz. Okey, tukar dulu. Okey, tak apa. Tak apa. Sebab hari ni dia baru belajar kan, kita baru tarik tadi. Tarik balik, masuk ke depan. Masuk sipu tali. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. عالمين. Mahathah hujung dia ke bawah. Harakat pertama. وكنا به عالمين. عالمين. إذ قال naik sikit ke depan. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي
قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Ke atas. Cuba sekali lagi. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه Ma, jaga dua harakat saja. Mada asli. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم Laha. Jangan baca leha. Ada yang baca leha. لها عاكفون. Boleh tukar? Boleh? Tak apa. Baca. Ini yang kita belajar ini. Sekejap lagi baru kita masuk ayat lama. Ayat yang kita baca yang tahun lepas 2025. A'udzubillah, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Suara tu tebal. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya tebal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kakak buka kipas belakang tu kalau panas. Kipas belakang. Buka mana plug dia. Kalau cikgu buka suat tu, cikgu guna panas. Boleh kan? Tak buat? Boleh buat. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Akak sikit muka cikgu. Agak sikit. Baca. Qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi tamathil allati antum laha aakifun. Laha boleh tukar. Harakat kedua dia ke atas, hujung dia mahabbah dia. Harakat pertama mahabbah dia hujung ke bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Bila ayat panjang, di tengah tu kena turun. Rushdahu turun separuh, min qablu turun habis. Perhatikan oleh
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. Tu habis. Naik balik. Wa kunna, baru naik balik. Bi alimin. Tu turun ke bawah. Harap kat turun di tengah. Sebab ayat panjang. Cuba sekali lagi. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Akad dua. إذ قال لأبيه وقومه إذ قال naik lagi. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Ke atas. Cuba laha. Satu roh mula. Ke atas okey, boleh tukar. A'udzubillah. Ambil tu biar nampak suara tebal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tak naik tu, kena tekan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kena naik sikit. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Suara tu nampak macam lah kau nak sumber-sumber tu dia. Sumber-sumber tu. Dia suara tu dia tak stabil lagi. Dia baru nak berjalan. Masuk Allah masuk macam masuk lagu Sobah lah. Walaqad atayna, gerakkan situ. Ibrahim rushdahu min
قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه. Cuba sekali lagi nah. Suara tu biar stabil, biar berjalan tu. Stabil. Kata dia jadi sumbang kan? Walaqad, jangan turun lagi. Berjalan tu, berjalan. Walaqad atayna. Nah tu baru mula bergerak. Nah tu baru mula bergerak. إذ قال لأبيه وقومه mana ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذ قال لأبيه وقومه sekali lagi. إذ قال لأبيه وقومه. Hidupkan di situ. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. لها عاكفون. لها gitu. Berarti laha tu dua kali. Kifun. Laha. Naik lagi. Kifun. Laha akifun. Naik lagi. Laha. Tolak suara. Tunggu. Akifun. Naik. Itu harakat kedua. Okey, tukar. Di hujung harakat kedua mahattah belakang tu kena ke atas. Naik ke atas. Harakat satu tu turun ke bawah. Mahattah hujung tu ekor. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد
Okey, ayat panjang. Ayat panjang, jangan gaduh tunggu. Bergerak, berjalan dulu, berjalan. Perjalanan kita masih panjang. Berjalan dulu. Jangan berhenti lagi, jangan berasa lelah lagi. Gerak. Walau qad atayna Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bi'alimin. Coba sekali. Walaqad sorok dada. Walaqad Apa? Tarik nafas. Tak apa. Tarik nafas. Harakat pertama, mahkah hujung ekor dia ke bawah. Bihi alimin. Ke bawah. Bihi wa kunna. Ambil situ. Wa kunna bihi alimin. Ada tak lagi. Hujung tu ke bawah. Alimin. Ke bawah. Harakat kedua. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها ke atas. إذ قال لأبيه وقومه ما إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Tak ada nafas boleh tarik. Boleh ambil nafas. Dalam belajarlah, dalam tanding tu cari sesuai lah. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي betul, tarik nafas. Lati ke atas. Laha naik ke atas. Laha tu baru pula. Aki laha kifun. Gitu. Di hujung tu kena
لها عاكفون لها jangan itu lagi tukar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا عالمين. Tunggu ke bawah. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل Ke atas. Kifun. Balik. Cuba. Cikgu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jaga tu kena cukup 2 harakat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Min qablu kena tunggu. Sebab dia berada di ayat panjang, berada tengah. Alimin tu lagi bawah. Walaqad atayna Ibrahim rushdahu min qablu
وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Tunggu lagi ke bawah. عالمين. Okey, harakat kedua. إذ قال إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذ قال tekan lagi. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Betul dah. Abang Mak boleh buat comel ni sebab dia latih daripada Quran tadi, dia boleh. Tapi laha tu dia ada tu. Dia ada laha akifun. Laha bau tu. لها عاكفون. Tukar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه إذ قال لأبيه وقومه إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل
التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Dah itu dah masuk kepada harakat ketiga. Bila sumbang tu dia masuk harakat ketiga. قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Kereta siapa? Tadi mula-mula kereta hitam kan? Dia parking situ kan? Lepas tu dia pergi balik. Ini Ustazah. Ustazah ni. Dia nak ambil. Siapa? Cikgu kan? Misalnya kereta Proto Pesona kan dia parking situ. Lepas tu dia mari tubik balik. Dia silap. Bukan ingat cikgu ni. Kereta Pesona wanita. Asal ni dia mari parking situ. Lepas tu dia pergi balik. Ingat ke cikgu buat tadi? Cikgu Yi. Cikgu Yi. Bukan. Gelak. Okey, baca. Baca. Okey, terus habis Alhamdulillah. Kita masuk untuk kita bagi kepada dia dulu deh. Okey, baru kita lihat masuk kepada surah yang lama. Surah ini latihan hari bertanding nanti tak tahu surah mana lagi kan. Seminggu sebelum tanding baru dah kecabut surah. Masa sekarang ni kita berlatih lah yang ini dulu. Perkemas kata renu tu. Ayat tu kita tak kisah sangat. Dia boleh lagu lah. Ambil lagu, ambil tu. Masuk, siapa dulu baca? Kakak dulu baca. Siapa kakak baca? Ajak dia naik kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okey, sekarang ni kita masuk kepada surah 2025 dulu yang kita berlatih kan. Yang ni kita mahir sikit lah. Surah 5 surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-26 Innallaha la yastahi. Baca. Bismillah, baca dah. A'udzubillah, bismillah, baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan. Harakat kedua. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Okey, harakat ketiga. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا
pertama. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله Sambung ada fayaqulul ladzina fayaquluna madza arada Allahu bihadza masalan فيقولون ماذا أراد الله فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Separuh yang kedua, harakat yang keempat. فيقولون ماذا سيقولون ماذا أراد الله naik فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا فيقولون ماذا أراد ماذا. Tunggu tak habis sebab situ bajais 4 atau 5 harakat. Boleh je lagi. فيقولون ماذا naik tekan suara. أراد الله Naik lagi 2 kali naik. أراد الله بها 2 kali naik. أراد الله بهذا مثلا 2 harakat. Harakat ya, harakat kelima yudhillu به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. Agak 6. وما يضل به إلا الفاسقين. Ambil separuh ni. Ambil seorang hidung. وما يضل به إلا الفاسقين. Ambil separuh. Ambil seorang hidung dulu. Wama seorang hidung tinggi, tajam, tekan, halus. وما يضل به Tak sampai suara. Wama tak sampai. Itu suara rendah. Ya. Suara. Dia kalau tak sampai suara dia potong markah tu je lah. Markah suara. Dia tak cukup suara.
Corok hidung. So jawab je. Wa ma yudhillu bihi. Bau turun balik. Illa tukar suara mulut. Fasiqin. Bau tukar suara mulut. Boleh. Kebetulannya mikrofon tak boleh guna. Dia masuk situ. Tak apa, biar tak masuk jaga juga. Sekejap. Cuba. Tak apa. Wama tak sampai suara. Tinggi. Halus tanya. Wama tinggi. Dia tinggi lagi pada suara tadi. Boleh. Tinggi sikit lagi. Tekan lagi. Sikit lagi. Boleh. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Tak sampai. Ada panggil harakat yang keenam separuh yang pertama. Wama. Tolong tiga orang. Tolong buat. 1 3 3. 1 2. Okey, ramai-ramai ni. Mak maksud semua ayah-ayah pakak tolong ni ni. Ramai-ramai ni. 1 2. Okey, ramai-ramai ni semua maksud semua termasuk. 1 2 3. Wama. Tak sampai juga. Dia nak tinggi halus tajam. Wama yudhillu bihi. Bau pindah tukar. Illa al-fasiqin. Okey, ramai-ramai. Satu orang mula. Wama cuba. Wama tu tinggi. Satu dua mula. Boleh. Sakit tekak. Batu. Sakit tekak. Sakit tekak. Okey, kalau sakit tekak tak boleh buat. Okey. Sakit tekak. Okey, tak apa. Kalau wayak kepada ustaz sakit tekak. Ustaz ingatkan tak sakit tekak. Baik. Ambil saja tak boleh buat juga. Soal lagi. Alladzina yanquduna. Dia harakat kena separuh yang kedua ni. Dallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bih. Gitu. Nanti berlatih tu dah. Cuba buat. Wa ma yudillu alladzina yanqudu. Buat setakat boleh suara boleh buat. Alladzina yanquduna 'ahda Allahi ba'di mitsaqih wa yaqta'una Ubi. Bila lagi sakit tekak? Baru. Pagi tadi. Kena tidur cukup. Tak apalah. Minum air suam banyak lah. Minum air suam. Jaga air suam. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ke bawah. مثلا. Harakat dua. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله. Separuh. Harakat yang keempat. Tukar suara. وأما الذين كفروا boleh. Okey. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله. Okey. Separuh yang kedua. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Tak cukup naik. Naik ara satu. Dan Allah satu lagi. Sumbai sikit. Naik sikit lagi. Dua kali naik. فيقولون ماذا أراد الله. Dua kali naik. Dua kali naik. فيقولون ماذا tunggu habis. Tunggu lagi. فيقولون ماذا. Tunggu lagi. Tak cukup tunggu. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Boleh test sikit. Boleh sambung. Harakat 5. يضل به
Sumber. Sambung suara tadi. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Yudhillu bihi ke atas. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Harakat 6 kecoro hidung. Tak sampai seorang. Fasikin buat separuh. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Buat separuh. Wa ma tekan lagi. Kepit lagi. Wa ma air jatuh. Botol air jatuh. Agak sepat. Baca. Dia kalau tak sabar tu dia sumber dia potong Makkah. Sebab persaingan kita ni pikat negeri ni, lepas tu kita ke lawan negeri lain pula, pikat ke pasar pula. Suara tu kena jaga. Baca. Wa ma yudhillu bihi الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به الذين ينقضون. Tinggi lagi. Buka mulut. Buka suara. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. Tapi turun tu kena turun molek lah. Maknanya break tu molek. Kan kalau nak kata bag itu kan dia buka tayar kan. Bok jatuh kita naik kata bag. Habis mak naik kata bag takut. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma gitu. Gitu. Awal sikit lah. Ma naik betul kena tunggu pula mana. Ma. Kakak betul bagian tak tadi. Okey boleh. Boleh tukar. Hari ni Jumaat kan? Kita beritahu awal sikit.
Nanti kita beritahu awal sikit dah. Jadi memang 5 minit. Kita beritahu. Kita perabi daripada ni dah. Jadi untuk minggu depan nanti kalau boleh kita start pukul 9 ataupun awal sikit. Kita awal sikit. Boleh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pukul 9 minggu depan pukul 9 Pukul 9 ada dah. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها Angkat 3. فأما الذي Itu lagu Nahwan. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. فأما الذين آمنوا فيعلمون ada gitu. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Harakat keempat. Tukar suara mulut. وأما الذين كفروا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله. Separuh keempat. Harakat 4. وأما الذين كفروا Tukar suara mulut. Tolak suara tu ke atas lagi. Mikrofon dekat. Tolak suara biar kuat. Tolak kuat. Tukar suara mulut. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله. Allah. Separuh yang pertama. الله. Sambungan dia. فيقولون ماذا أراد. Fayaku. Suara tu gagah lagi. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا
takut-takut tu. Naik tu tidak puas hati. Tak yakin sungguh. Sekali lagi nah. Fayaquluna madza arada Allahu bihadza masala. Coba sekali lagi. Kuat lagi. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Suara tu tunggu. Bau tekan. Suara tu kena tunggu. Perhati. Tengok Ustaz. Suara tu naik, tunggu. Boleh naik lagi. Tak boleh. Bila za tertunggu, ara tak boleh nak naik. Okey, perhati sekali lagi. Tengok Ustaz. Fayaquluna madza. Suara tu kita tunggu ke bawah. Ara baru dah boleh naik. Tak jadi. Sebab kaedah dia tak turun pada za, ara tak boleh nak naik. Tak apa. Nanti berlatih Nanti boleh latih. Sebab tadi jadi dah mula-mula tadi. Okey, harakat 5. Yudhillu bihi. Suara kena jaga, jangan bagi sumber. Yudhillu bihi. Yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Harakat 6. وما يضل به tinggi. وما يضل suara tu tak buka. Nanti berlatih Rakam ke tak? Buat telefon. Rakam. Okey, sama. Satu lagi. Allazina yanquduna Allazina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara
Lemah. Lemah suara tu lemah. Naik tu tak ada. Apa ni? Naik tu tak ada habis tu lemah dah. Naik kena. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma coba sekali. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. Tak apa. Cikgu Ustaz Wei ada. Nanti dia boleh bantu. Okey, cuba sekali. Sebelum kita berhenti dah. Habis mak nak berhenti dah memang. Sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Debar, kenalin dia tu? Tak apa, buat dulu. Harakat 3. Harakat 3. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم harakat 3. فأما الذي kena ingat harakat 3 tu kena ada zi 2 kali tu kena ada. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Okey, harakat 4 tukar suara. Tolak suara. وأما الذي tukar bukan mulut. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد Allah. Naik tu menangga. Dia panggil cermat. Naik tu menangga. Dia cermat sikit naik. Sambungan harakat 4. فيقولون ماذا أراد الله بهذا
Sambung. Harakat yang ke berapa? Harakat yang ke-5. يضل به كثيرا ويهدي Terlebih dia tu jaga. Potong makan. Tajwid. يضل به كثيرا ويهدي Lorak. Yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا Ke atas. كثيرا Harakat berapa pula? Harakat yang ke-6, separuh. Tukar suara, tukar corong hidung. وما يضل به Buka mulut. إلا الفاسقين. Betul dah, tapi hujung tu jangan pergi habis. Kita baru separuh kan? See? Wama yudhillu bihi illa al-fasiqin. Di hujung tu. وما يضل Corong hidung. Tinggi. وما يضل به Tak, rendah. Tinggi sikit lagi. وما يضل به إلا الفاسقين. Boleh. Nanti di hujung tu Ustaz Wei tolong kerak sikit. Jangan mati lagi. Tu baru separuh. Sikit lagi. Alladzina yanqudu, buka mulut. Tinggi. Harakat 6 yang kedua separuh. Buka mulut. Kuat. Alladzina yanqudu. الذين ينقضون عهد الله berarti الذين ينقضون عهد الله. Okey. Cuba. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما tapi ayat tadi bukan ayat ni. Seminggu sebelum tadi dia bagilah ayat mana kan? Pelatihan. Sekali hari ni hari ni nak belajar lagu dulu, nak kenal-kenal. Boleh tu. Sorry tu klik pelatihan kakak dah. Okey. Jadi ustaz pun pagi tadi ustaz mengajar di masjid pukul 7 pagi tadi sampai lah ni. Tak boleh jadi sebab biasa dah. Ustaz tak tanda. Tapi kakak seminggu sebelum tadi tu rehatlah suara tu, jangan berlatih kuat untuk atas petang bina supaya banyak. Wallahu taala ala, cukup setakat tu dulu. Kita baca doa sebab ini hari Jumaat kan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Minta maaf nak lain tak dapat baca Kita puji dulu Cikgu Wan, Ustaz Wan Kita puji dah sebab ini Jumaat kita puji. Sadaqallahul azim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم إنا نستحفظك ونستوعدك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. اللهم جملنا بالصحة والسلامة والعافية والسعادة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل من كسل ومجيب الدعوات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا ليلا ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak mertua kami, dosa ahli keluarga kami, dosa adik-beradik kami, dosa seluruh umat Islam ya Allah, khususnya di kampung Mukir kami ya Allah Rahman Rahim. Ya Allah, berikanlah kesihatan yang baik kepada kami, sembuhkanlah penyakit yang ada pada kami, temukanlah penawar untuk mengubati penyakit yang ada pada kami ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami untuk kami terus melakukan ketaatan dan kebajikan kepada kami ya Allah, untuk kami terus bertaubat di atas kesilapan kami, terus belajar ilmu agama untuk perbaiki diri kami ya Allah. Ya Rahmanir Rahim, ya Allah, limpah ruahkanlah rezeki yang halal, yang halal, yang barakah kepada diri kami ya Allah, seluruh keluarga kami, kepada diri kami, kepada umat Islam seluruhnya ya Allah. Mereka memerlukan khususnya pembangunan masjid dan juga pembangunan tahfiz kami ya Allah ya Rahmanir Rahim. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah ya Rahmanir Rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.